Bab, tak ada kosong. Strike. Oh, Ji. Kosong Ji. Oh, ada geng. Oh, penuh ni. Oh, tu dia. Dah tarik kan? Ha, ada geng. Ui, besar tu Ji. Besar Ji. Okey geng, mancing lagi hari ni geng. Hari ni aku dekat yang 40 lebih. Try lah tengok kalau ada rezeki kita. Aku tak kesorangan je, aku ada member. Nanti aku kenal ya. Bye. Okey geng, hari ni aku bersama GG Angler geng. Apa harapan Cibu? Geng, hari ni berbumbui lah target hari ni geng. Ada naik-naik rezeki grade yang macam tu geng. Geng, jom. Layan geng. Mantap. Okey geng, aku nak try jala dulu. Jala dulu lah, cari umpan. Angin kuat pula geng. Pagi ni ada tak hujan lah. Hey. Macam biasa ni kena kau tak terbang ni. Jom kita cari umpan tu. Cari seriding lah. Ada seriding okey lah geng. Macam bawah tu banyak seriding, tapi itulah penuh geng, orang ramai ni. Biasa ayam mati kan, mesti ramainya. Tapi tak apa geng, memang payah geng. Tapi tak ada pilihan kan. Pasal juga duduk lah siang ni. Bab, tak ada kosong. Oh, ni macam ada ikan ke? Asal macam ada ikan lah. Kita tak cari ikan apa. Seeding je, ni ada seeding ke? Oh, ni kasai dah. Kasai ke apa? Talang. Talang geng. Ni nak buat umpan boleh juga ah. Kalau tak ada umpan, nak buat umpan boleh juga ni. Kalau tak ada umpan, nak buat umpan boleh juga lah. Tak lo lah 2 ekor ni buat umpan. Cakap koyan kan sat ni. Tengok macam mana. Kalau ada tamban bagus lah. Tak lu lah. Nanti kita cakap je. Okey geng. Kita try cakap koyan lah. Kita cakap koyan pula. Tadi ada dapat talang 2 ekor. Kalau tak cakap sekarang ni, nanti takut dia mati geng. Kita cakap api lah. Buat siap-siap lah. Talang je kan. Jom. Bila geng. Jom. Cuba lah celah mana pun. Umpan tak ada ni geng. Kita cakap je lah apa yang ada.
Dah tak tahu ikan nak makan lah kan. Dah makan lah. Jod, geng. Cetek tiaw ni, geng. Tak apalah. Nak buat macam mana kan? Dah saya cetek. Okey lah, geng. Kita setting rambai kita dulu, geng. Tadi ada dapat 2 ekor bilis. Ada dapat 2 ekor bilis. Jom kita try. Ini dia bilis kita, geng. Besar, geng. Saiz pogon punya bilis. Kita cakap mata. Lu dah situ kita dapat sekor bilis tu. 2 ekor. Sekor tu. Tak. Kita dapat, geng. Kita cakap lagi. Ada bilis pun jadi lah, geng. Cakap macam ni lah. Cakap kat mata. Jom kita try, geng. Jom kita try. Alright, geng. Seperti biasa kita ikat lah. Seperti biasa, geng, kita ikat. Kena ikat, geng. Alright. Ikat, yes. Ikat, geng. Alright. Kat sini je, geng. Okey, rambai pertama siap. Okey, geng. Untuk perambu bottom, geng, macam biasalah aku pakai perambu T aku. T ke bawah ni batu ladung, batu atas ni dia sambung dengan band line lah. Ini T dia, geng. Ini T dia. Untuk T ni aku nak sambung ke perambu utama ni. Steel, geng, steel. Aku nak pakai steel lah. Kita try lah. Kok ada rezeki kita, geng. Jom kita sambung dulu lah. Kita sambung dulu. Mana dah tahu lah, geng. Ada rezeki kita tak ke mana, geng. Alright. Macam ni ya. Okey, geng. Jom kita cuba bottom satu dulu. Alright. Caru kuda apa jadi ya. Alright, geng, kita try dulu bottom satu. Cari yang carga sikit.
atau ada kerbau ke. Kita try sini ya geng. Try sini ya. Biasa aku main jorok tepi macam ni je geng. Kat bawah isi kita. Alright geng. Dekat sebelah sini pula. Okey. Okey. Lanjut apa-apa aku update. Mantap. Sekarang ni aku dah setting semua. Setting jog rod, koyan. Dah nak rambai lah. Setting rambai sudah nak. Cukup kita pun macam ni, dah ni. Harap semoga kita ada hasil lagi. Mantap. Lanjut. Lagi, ada geng. Tarik lagi. Strike. Oh, Ji. Masuk Ji. Sak. Oh, wish, nangis. Punya ngembak macam tu. Oh. Double strike. Oh, caru kuda. Kuda geng. Caru kuda. Agak senangin tadi. Aduh. Kesal. Dia ada. Dia ada. Oh. Caru kuda. Caru kuda. Padu. Lanjut. Strike pertama geng. Caru kuda. Tengok sendarik ni atas ha. Ikan angin. Angin. Boleh kuda lagi. Boleh lagi. Ni kena tadi. Atas tu lah. Okey lanjut. Ya, okey. Tipah okey lah. Lanjut geng. Dia ada. Walaupun bukan target kita. Tapi dia ada geng. Okey lah geng. Kali ni aku nak try Apollo lah geng. Ni Apollo yang aku pakai ya. Nampak ni. Pakai Apollo macam ni senang je nak cari umpan. Jom kita try. Ada geng. Penuh ni. Tu dia.
4 ekor sekali geng. Nampak tu. Ha. Macam ni syok geng, kenang. Hei. 4 ekor sekali geng. 5 tadi geng, tapi sekok jatuh dah. Tak apalah, kita kira yang apa nama ni, yang kita dapat geng. Oh, nampak ni. Klip saiz ni geng. Bukan setakat buat umpan saiz ni geng. Bawa balik pun syok. Jom. Lanjut. Cepat. Kita simpan dulu. Kutik geng. Ada tarikan geng. Mari kita tengok. Ada tarikan. Apa geng? Tapi macam bukan ikan geng. Apa benda? Yang ni plastik apa? Plastik lah. Oh, dia geng. Patutlah. Josh Landos. Strike kedua kita Josh Landos geng. Boleh cakap kat koyan ni geng. Tak apalah. Dia mau makan pula no. Tak apalah. Baik, terlepas balik Monster. Gelek. Nunggunya keluar. Still je kah? Still je. Nunggunya keluar. Monster je. Besar tu. Harapnya keluar lah. Aduh, macam mana tu masuk lubang. Selaka. Besar pakai tangan tu. Batu ladung yang masuk ke? Batu ladung yang masuk lubang sekali. Batu ladung panjang. Tadi lepas. Ni. Belum. Masuk balik. Besar tu Ji. Nah. Naik kah? Jack kah? Jangan makan. Konten. Walaupun bukan ikan kita tarik dah syok dah. Lepas geng. Lepas. Apa perasaan Sipu walaupun saya ada konten ah? Sipu punya geng. Kita tarik je. Padu. Ambil lo gambar. Gambar lepas terus besar geng. 1 kilo dah geng. Syok tidur. No. Dah ada grip. Ya. Kuruh. Kilo dah geng.
Halo. Nampak background jambatan. Okey ya. 1, 2, 3. Melintang. Dah. 1, 2, 3. Okey ya. Okey. Nah, ambil gambar. Okey, geng. Jom kita simpan dulu. Padu, geng, padu. Dia ada, geng, petang-petang ni. Ha, tengok tu. Petang-petang ni dia ada, geng. Sekilo ada, geng. Padu. Ada lagi. Nombor tangan aku jual lah. Okey, geng, setakat ni je video aku, geng. Ada lah strike kita orang tadi, geng. Hasil tetap ada, geng. Semua umpan payah nak cari hari ni, geng. Jenuh nak cari umpan. Adalah bilis. Bilis pun besar-besar. Tapi senangin tak mau makan, geng. Tak apa, senangin tak mau makan tak apa. Adalah rezeki lain yang kita orang dapat lah. Okey, geng. Nanti aku tunjuk hasilnya. Mantap. Okey, geng. Sifu. Apa perasaan hari ni? Hari ni nak balik kita dah. dapat ikan apa? Tak target pun dapat ikan tu kan, tapi kita orang dapat naikkan lagi. Tak ada penyauk. Kita angkat tu lagi. Dah tengok ikan tu? Tengok lama dia. Alright, nanti kita repeat balik ya, Sifu. Jom, kita tengok ikan apa, geng. Jom, kita tengok ikan apa. Tak banyak, geng. Kita mengair kat sini selalu tak banyak lah, tapi hasil dia ada. Tak banyak tapi hasil ada, geng. Ni dia, geng. Nampak ni, geng, gorgon sekok. Ni caru tadi lah. Caru dengan jenahak sekok, geng. Sekilo dah lah, geng, sekilo. Sekilo lebih kot. Nampak tu, lebih dah. Padu, Sipu lah. Alright, geng. Alright, jumpa lagi di video berikutnya. Padu tak, Sipu? Padu. Mantap. John G. Aragan, dia aragan. Ikan apa, geng? Wow, ikan cerah, ikan kerapu, ikan serangin, ikan siaga putih, ikan siaga merah, ikan giant travel, ikan joskan, penotong, woi. Life jacket jangan lupa pakai, itulah rahasia Sifu Jambatan.